Kalau saya bilang saya suka kau lah. Kalau kau tidak suka, Cerita seram. Pontianak menumpang di lebuh-raya gurun. Malam itu, jalan di lebuh-raya gurun sunyi. Hanya bunyi enjin motosikal milik seorang lelaki yang baru pulang kerja malam. Angin dingin dari sawah kiri kanan menampar wajahnya, membuat bulu roma berdiri. Di cermin sisi, dia nampak seolah ada bayangan rambut panjang terurai. Tapi bila ditoleh, tiada siapa di belakang. Degupan jantungnya mula laju. Tangan menggenggam kuat pada pemegang motosikal. Tidak lama kemudian, motosikal terasa semakin berat, seperti ada seseorang yang menumpang di belakang. Dia cuba pecut lebih laju, tetapi bunyi ketawa perlahan, halus dan nyaring mula kedengaran di telinganya. Saat dia memberanikan diri menjeling ke cermin sekali lagi, jelas kelihatan sosok wanita berambut panjang, wajah pucat tanpa mata, sedang duduk membongkok erat di tempat duduk belakang. Rambutnya terbang melayang. Lelaki itu terus membaca ayat suci dengan suara bergetar. Anehnya, motosikal menjadi ringan kembali selepas itu. Tapi sejak malam itu, dia bersumpah tidak lagi menunggang seorang diri di lebuh-raya gurun pada waktu malam. Cerita misteri penutupan R&R Tasik Raban, Perak. Ramai yang masih tertanya-tanya kenapa R&R Tasik Raban di Perak tiba-tiba ditutup dan dibiarkan terbiar begitu saja. Mengikut cerita dari penduduk sekitar, sebelum kawasan itu ditutup, banyak laporan pelik mula muncul. Pekerja kantin sering dengar bunyi orang berjalan di bumbung waktu dini hari, walaupun bangunan tu cuma satu tingkat. Ada juga pemandu yang berhenti untuk solat malam. Katanya, nampak bayang putih melintas di cermin tandas, dan bila keluar, seluruh kawasan tiba-tiba jadi gelap, walaupun lampu masih menyala. Satu malam, seorang luri singgah untuk tidur. Dia terdengar ketukan kuat pada pintu luri berulang kali. Bila dia buka, tak ada siapa. Tapi jelas kelihatan jejak kaki basah menuju ke arah tasik dan berakhir di permukaan air. Keesokan harinya, pekerja pembersihan jumpa bekas tapak kaki manusia penuh lumpur di kawasan surau. Tak lama lepas tu, R&R tu ditutup sepenuhnya tanpa penjelasan. Dan sampai hari ini, orang tempatan masih percaya penunggu Tasik Raban masih berjalan waktu malam mencari penumpang yang berhenti singgah tanpa izin.